Nice car, man. Pandai you jaga, berkilat. Kereta baru tapi nombor plate ni macam family. Kenapa kita cakap awal? Kalau bagi tahu awal, I boleh bagi pinjam kereta I. Mikael. Okay? You look so beautiful today. I tak tahu pula hari ni majlis formal, I pakai macam santai sangat pula. Nah, tak apa. Ramai yang santai kat atas. Thank you. I kan owner rumah, kena over sikit. You tengah siapa, your wife? I datang seorang. I tak kahwin lagi. Oh, by choice or you memilih? Yelah, you kan juga ramai orang suka. Well, I save that spot for someone really special. Nasib baik muka tak nampak macam playboy. Okeylah, jom masuk. Oh, by the way. Nice car. Pandai pilih location rumah. Cantik betul view kat sini. Thank you. Sorry, kawan-kawan yang sampai nak jumpa orang kejap. You nak apa-apa tak air kapal yang ambilkan? No worry. Tak payah susah-susah. I pandai buat diri. You sure? Okey, sekejap ya. Pergi kejap. Dah sampai. Thank you for coming. Bye. Birthday boy mana? Saif. 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 Kenapa perlu ni? Kan ni dah belum start lagi. Jangan main lari lah nanti. Sekarang kawan ni. Happy birthday, Saif. Happy birthday, Nah. Ada dari Aunty. Nanti Aunty QR, okey? Yalah, Zuma bila bagi hadiah ni? Taufik, Tauri. Saif cakap apa kat kau Mami? Terima kasih Aunty cantik. Sama-sama. Dah, pergi letak hadiah kat situ. Lepas tu jangan main lari-lagi, okey? Nanti nak ambil gambar, video, potong kek semua. Tak nak perlu macam ni. Tahu, okey? Anak kau mana? Tak bawa? Tu bukan Mikael ke? Iyalah, tu Mikael. Oh my god, babe. Dia buat apa kat sini? You kenal dengan dia ke? Ke you kerja dengan dia? Dia tu hebat tau. Handsome, smart, kaya. Single pak tu. Ni Halif yang suruh hantar datang sini kan? Apa, Seri ada teks suruh buat konten apa semua? Tengok sikit. Cantik. Okey. Seri. Awak kenal ke dia tu? Dia tu ke? Oh, saya macam pernah nampak tapi tak ingat pula siapa dia. Dia tu kawan universiti awak dengan Okey dulu.
Awak tak ingat? Oh, patutlah macam pernah nampak. Dulu dia selalu dengan Orchid. Dia orang pernah bercinta ke? Kenapa pula awak tanya macam tu? Tak ada apa-apa saja. Sebab dia nampak macam single. Mungkin dia pernah frust kot. Apa dia buat kat sini, ya? Tak, maksud saya, apa kena-mengena dia dengan Orchid? Diorang masih berkawan ke? Okay, macam ni. Dia ni distributor limit kita. Tapi dia terima proposal tu pun sebab okey je. Awak janganlah risau. Orchid setia dengan awak. Nak air? Okey. You ni Mikael kan? Lisa. By the way, I kawan dengan Orchid. Kawan influencer dia. Followers dia dengan I sama banyak tau. Oh, I see. Sorry lah, I tak berapa kenal sangat influencer ni. Tak apa. I know orang hebat macam you mana ada masa kan nak ambil tahu pasal semua benda ni kan. Yelah, selalu kan klien propose kat you. Tapi lepas ni, why not you try propose kat klien pula? You buat apa kat sini? Orchid kerja dengan you ke? Ke you dah kenal lama dengan Orchid? Tahulah kaya, tapi tak payahlah sombong sangat. Hello, saya datang. Pak Long dah sampai. Ya. Salam, Pak Long. Oh, tak besar lah. Dah besar dah cuy Tok Long ni. Untuk ulang tahun berapa ni? 10 tahun. Dah besar dah. Nak sambut juga lagi ke? Sebab boleh Pak Long. Lagipun sekarang ni Sufyan tengah mampu. Terima kasih Pak Long sebab datang. Mak dengan ayah kamu tak datang ke? Diorang masih kat overseas. Macam mana kerja sekarang? Pak Long tengok dalam telefon tu hari-hari buka kamu je keluar. Alhamdulillah rezeki Pak Long. Sufyan yang cari semua klien tu Pak Long. Zaleha dengan anak ni mana? Daripada tadi Pak Long tak nampak. Dia pergi bercuti. Lah, saya pun tak faham lah Pak Long. Time-time macam ni dia nak pergi bercuti. Ada duit lah tu. Jomlah. Dah nak mula tu. Jom. Okey, tadi kita dah doa selamat dan sekarang ni kita nak nyanyikan lagu birthday untuk Saif. Korang ajaklah ramai-ramai masuk live ni tau sebab kejap lagi kita ada surprise. Happy birthday sayang. Korang, I rasalah kan, kereta kat bawah tu, Orchid sewa kat Mikael lah. Yes, Lisa. Why aku tak payah nak sibuk? What? Betul apa I cakap? Mana kau tahu? Apa buktinya? Tu. Habis tu, dia buat apa kat sini? Bukannya Orchid ada kaitan dengan dia pun. Pernah ke you tengok ada kerja dengan dia? Tak pernah kan? Tak kan?
Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi hadir luangkan masa di hari ulang tahun anak saya. Tapi sebelum saya teruskan ucapan saya nak jemput isteri saya yang tercinta, Mami. Aku rasa mesti Sofia nak bagi something kat Orchid. Sujudlah kan. Dia asyik buat. Untuk you. Thank you baby. Boleh cakap sekarang? Jap. Make up ya. Sekali. Dia nak keluarkan produk baru. Sebenarnya sempena birthday anak sulung kami, I ada surprise juga untuk you all. And nak say thanks to Mikael sebab percayakan I. Okay guys, siapa yang nak rekod boleh keluarkan handphone, boleh rekod. Bukan lagi rahsia. Jom kita mula. Jom. Jom. Dia betul-betul nak keluarkan produk baru ke? Okay guys, get ready. Okay, are you ready? 3, 2, 1. Thank you. Thank you. Congratulations. I don't love you anymore. Thank you. Mak, Congratulations. Mak tengok ni. Sebab itulah Arman tak nak bagi dia kerja, Mak. Mak tengok, jadi kuli orang je. Mak tak tahulah dah macam mana nak buat dengan Seri ni kan. Perangai Seri ni dah makin degil sekarang. Mak, dia memang tak nak balik rumah Arman dah ke? Kalau cara dia cakap macam tu lah bunyinya. Tapi tak apalah, Mak jangan risau. Nanti Mak pujuk dia. Arman sayang dia sangat-sangat, Mak. Mak tahu. Sebab itulah Mak nak dia balik dengan Arman balik. Kalau dia tak nak balik, macam mana? Kalau dia tak nak balik, Mak akan paksa dia. Mak akan cakap kat dia, jangan panggil Mak ni Mak lagi kalau dia tak nak juga. Zain, careful. Jangan sampai terantuk kat situ, okey sayang? Thank you. Oh, aku nak pinjam duit tak ada. Bagi gelang buat birthday party, ada duit pula. Amboi kau, tiap-tiap hari ke? Tiap-tiap minggu ke kau bagi hadiah kat bini kau? Ingat sikit aku kakak engkau. Kau pernah fikir nak bagi hadiah dekat aku? Lepas mak tak ada, kau kena hormat aku macam mana kau hormat mak? Apa yang kau bagi kat bini kau, kau kena bagi kat aku juga. Sufyan? Palung nak balik dah ke? Tapi itulah. Ada perkara sikit Palung nak cakap dengan kamu tu. Tapi tak nak Palung kena tegur juga. Pasal apa lagi ni Pak Long? Pak Long nampak kan? Saya dengan Orchid satu keluarga bahagia je. Mungkin tak macam apa yang Pak Long harapkan, tapi alhamdulillah Pak Long bahagia sekarang. Macam ni, Pak Long rasa kan, lain kali kamu tak payahlah nak buat majlis macam tadi tu. Kalau nak bagi hadiah dekat isteri, tak perlu nak tunjuk depan kawan-kawan, dalam sosial media. Semua ni kan boleh jadi penyakit Ain. Kamu tahu kan? Pak Long, nama isteri saya Orchid, Pak Long. Bukan Ain. Tak adanya sampai penyakit Ain tu, insya-Allah tak ada. Ish, kamu ni kan. Pak Long serius tau. Yalah Pak Long. Oh ya? Budak perempuan tadi tu siapa? Pak Long tengok mesra betul dia dengan anak-anak kamu tu. Oh, tu
kawan Orchid. Dia staff kita orang. Sofian, godaan wanita ni kah lagi daripada dahsyat tau. Kalau nak dibandingkan dengan hasutan syaitan. Lagi ni Pak Long. Dulu Pak Long cakap saya dengan isteri saya tak sekufu. Tapi end up saya bahagia je dengan dia Pak Long. Sekarang ni Pak Long overthinking macam ni pula. Apa lagi ni Pak Long? Pak Long cakap je. Lagi pun Pak Long tahu sangat perangai kamu tu macam mana. I dah agak dah. Takkan ada orang percaya. I tak faham lah kenapa dia kena buat macam tu. Tengoklah. It's okay. Maybe I just satu daripada 10 orang yang tak percaya tu. Tapi apa-apa pun sesuai lah dengan launching yang you buat hari ni. I dah tanya Seri Tom. Dia kata hari ni ada 50,000 viewers tengok live launching tadi. Really? Impressive. Maybe kita boleh consider half from it as our buyer. By the way, I nak bincang dengan you something. Tapi nantilah I bincang dengan you. You ada surprise lagi ke untuk I? You would love it. Kalau you percaya I lah. I minta dulu. Okay. Thank you for coming. Alright. Mikael, you nak balik dah ke? Okey, jumpa lagi tau. Take care. Kau tak pernah bagi tahu kita orang pun pasal produk tu? Kau tak pernah cerita pun. Jangan diam Oh, patutlah. Inilah Mikael cakap hari tu dekat I tau. Yang dia cakap ada satu influencer ni nak keluarkan produk baru. Oh, rupanya you lah. Tapi tu lah, kenapa limit Nampak macam murah je. Oh, kenapa Mat? Sebab aku dengan Sofia memang target audience bawah supaya senang nak jual kan. Tapi kalau I lah kan, I akan keluarkan produk yang ada kelas sikit. Tengoklah, tadi launching pun dekat rooftop je. I nak post kat feed pun macam, buruk lah. Tak apalah. Nanti kalau kau nak launch produk kau buatlah dekat 5-star hotel. Baru sesuai dengan kau. Betul? Kau kan pandai pasal bag. Why not kau buat bag kau sendiri ke? Tak nak lah I. Nanti jadi macam you pula. Kopi ori kan? Okay lah, guys. Okay. Kita orang gerak dulu. Thanks for coming, guys. Okay, bye. Kereta-kereta ni, I tetap rasa membazir semata-mata nak show off kat kawan-kawan you. Membazir. Kenapa? Mikael cakap apa? Kereta dia lagi mahal. Mikael tak cakap apa-apa lah. Cuma rasa duit-duit tu baik buat untuk produk marketing. Pun produk marketing jugalah. Tapi salah. Kawan-kawan I tahu lah kita sewa bukan kereta kita. Malulah. Oh, sekarang ni semua benda yang I buat tak kena dekat you lah. Tak kena semua itu bincang dengan I. You pun tak bincang dengan I lah. I dah cakap dengan you kan. Gimik ni antara kita berdua. Orchid dengan Sufian. Kenapa tiba-tiba ada Mikael? Kenapa tiba-tiba ada Mikael? Yelah sebab dia orang besar juga untuk produk kita. Dan dia pun berpengaruh. Tengok masa dia join live tu. Ramai followers kita kata excited tengok kita kerjasama. Setiap kali I cakap ada jawapan kan? You tak pernah rasa bersalah ke? You tak pernah nak mengalah sekalipun ke? Selalu rasa berdiri tu betul lah. I nak mengalah macam mana? Apa cakap? I baru je cakap. Nampak? I malas sangat bergaduh dengan you. Serabut dia nak keluar. Kenapa ni? Putri kita kenapa sayang? Mami jangan Daddy gaduh ke? Tak adalah. Mana ada Mami gaduh? Tapi, kenapa Putri dengar Daddy tinggikan suara dekat Mami? Tak gaduh lah. Daddy cuma tertinggikan suara sikit je. Mami dengan Daddy janganlah gaduh. Putri tak suka. Mami minta maaf. Mami janji lepas ni Mami tak ada gaduh-gaduh dah. Okey? Dah pergi tidur.
Tadi kan bangun awal pagi, mesti penat. Go. Good night. Good night. Kau tak balik lagi? Belum. Tak sampai hati nak tinggalkan kau. Sorry, aku terdengar kau gaduh dengan Sufian tadi. Sorry, aku tak boleh kawal. Kau terdengar pula. Tak apalah, aku okey. Cuma tak sukalah tengok korang macam tu. Tak adalah, aku macam marah sangat. Aku tak faham kenapa sekarang ni semua benda nak berkaitkan dengan Mikael. Maybe he's jealous. Kau tahu kan Sufian sayang kau macam mana? Ya, aku tahu. Tapi kita orang jarang gaduh. Melainkan benda-benda macam ni. Dengan macam benda kat depan tu, kereta tu. Itu pun aku tak terima sangat. Alah, dia dah sewa dah pun. Kalau kau ungkit banyak kali pun, tak guna. Apa kata, kau terima je, maafkan dia. Dia kan lelaki. Faham, kena terima. Tapi cuma aku kesal kenapa tak bincang dengan aku dulu pasal benda ni. Okey. Jangan sampai rumah tangga kau jadi macam aku. Aku nak korang bahagia. Setakat benda kecil macam tu, tak payahlah marah sangat. Thanks. Alah, kau kan suruh aku anggap kau macam family. Takkanlah aku nak tengok kau jadi macam aku. Dari awal lagi aku cakap, kau nampak sangat makan nasi duit bini, tapi kau tak nak percaya sekarang kau tengok apa dah jadi. Sampai tak boleh nak bersuara langsung. Sampai tak boleh nak buat keputusan. Sekarang ni dia tak faham aku, Mal. Aku buat semua benda tu untuk marketing produk baru aku. Apa salahnya aku sewa kereta mewah untuk bagi orang percayakan aku. Kalau tadi kau datang rumah aku, kau tengok kereta tu parking dekat depan rumah, kau pun akan impress lah dengan apa yang aku buat. Orang perempuan ni, Sofian, bila sekali kau dah ikut cakap dia, sampai bila-bila lah kau kena ikut. Walaupun kau dah bagi dia emas, hintam permata apa semua, kuasa tu juga yang dia nak. Okey, dia macam ni. Kau suami. Kau kena ingatkan dia yang kau ni suami. Apa kau cakap, apa kau buat, kau suami. Ya, suami. Terima kasih hantar saya balik. Kebetulan saya balik. Takkan saya nak biar awak jalan sorang-sorang malam-malam macam ni. Ya ke? Ke awak masih panas lagi sebab tu awak bagi alasan untuk hantar saya balik? Sepatutnya awak yang ada dekat depan masa launching tu. Bukannya Mikael. Sebab saya tahu semua benda yang awak buat. Dan semua tu idea awak. Saya ni dibayar sebagai pekerja je kan? Oh ni. Pasal kes perceraian awak tu, saya dah tanya Pak Long saya. Pak Long saya cakap, isteri pun boleh buat pendaftaran perkahwinan. Tapi awak kena bawa dokumen lengkap. Jadi cepat sikit pengesahan perceraian awak tu nanti. Okey, kalau macam tu boleh ke kalau saya nak minta cuti? Boleh saya uruskan pasal hal ni? Awak tak payah minta cuti. Okey akan bawa awak. Dia takkan biarkan awak sorang-sorang. Saya pun boleh teman awak. Terima kasih. Yelah, mana saya tahu pasal semua benda ni. Saya ingatkan Arman je yang boleh daftarkan perkahwinan kami. Itulah. Saya pun baru tahu. Okeylah awak. Masuklah dulu. Betul ke awak okey? Saya okey. Awak jangan risau. Saya tak risau. Cuma kalau awak nak ada orang untuk bercerita, saya boleh dengar. Yelah, awak kan selalu dengar masalah saya. Mungkin cerita lain yang lagi best untuk awak dengar. Bukannya ni. Janji? Yelah, saya tak nak bebankan awak dengan masalah saya je. Janji.
Saya masuk dulu. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Saya baru balik. Siapa hantar? Lagi tak guna tu Kau buat apa kat sini ah? Macam mana kau tahu rumah ni? Oh, Mak bagi tahu kau. Ini telefon Seri ni. Janganlah biadab saya dengan abang. Abang masih lagi suami sayang tau. Hello. Aku dengan kau dah tak ada apa-apa hubungan lagi lah. Apa pula? Sayang isteri abang sampai mati tau. Dalam mimpi kau. Saya biadab saya ni. Kenapa ni? Harman! Sri? Kau okey tak ni? Okey. Nasib baik I perasan telefon dia tertinggal dalam kereta I. Lepas tu I patah balik. Jom. Kita pergi lapor polis. Jom. Daripada dalam kereta, I pujuk dia ajak pergi balai polis. Dia tak nak juga. Mungkin dia masih trauma kot. Tak, macam mana tahu kau kat situ? Mak kau bagi tahu ke? Mungkinlah kot. Dah lah macam ni. Kau tidur sini je lah. Mana kau tak balik lah Tidur sini. Habis tu mak aku. Tak apalah, mak kau kan tahu. Arman ganggu kau. Aku tak tahu dia tahu ke tak Arman datang rumah. Aku takutlah dia apa-apa kat mak aku. Okey, macam ni. Kau bagi nombor telefon biar aku yang settle. Aku bagi tahu dia, aku call dia. Tapi okey, kau jangan bagi tahu mak aku tahu. Apa yang dia buat kat aku. Nanti dia akan marah kau. Dia tak akan percayakan kau. Ya, dah. Aku cuma bagi tahu yang kau tidur sini je. Kau jangan macam ni. Aku ambil baju jap. Kau tukar baju tau. Kau duduk sini. Sini. Dah. Ni. Awak teks okey nombor mak awak. Sorry. Awak terpaksa terlibat lagi dengan masalah saya. Esok kita pergi pejabat Jawi. Tak guna betul. Kau ingat jantan tu akan selamatkan kau selama-lamanya. Halo. Hello. Assalamualaikum makcik. Okey ni. Kenapa kau telefon aku ni? Kacau je aku nak tidur. Tak ada. Saya cuma nak bagi tahu yang Seri tidur rumah saya malam ni. Sejak bila pula kau jadi balaci dia? Kenapa dia tak boleh telefon mak dia sendiri? Tak. Bukan macam tu. Sebenarnya... Suka hati dia lah. Dia nak tidur mana pun ada aku peduli. Dah, jangan kacau aku nak tidur.
2, 3. Okey. Sorry. Saya ingatkan tak ada orang kat dapur. Kenapa tak buka lampu? Awak nak buat sandwich ke? Ya. Tak apa, biar saya tolong buatkan. Si awak tak makan tadi kan? Makan sikit. Tapi malam ni tiba-tiba lapar lagi. Oh. Nah, siap. Terima kasih. Sama-sama. Untuk awak? Saya nak minum air je. Okey, saya naik dulu. Adik dah siap ke belum? Adik cari apa tu? Rasa kes adik hilang. Dah cari betul-betul ke belum? Dah, tadi tak jumpa. Sebenarnya adik letak mana? Adik letak dalam beg adik lah semalam. Ni adik ni. Nah, adik pinjam abang punya dulu. Abang punya? Habis tu nanti dekat sekolah, abang nak pakai apa? Tak apa, abang boleh pinjam kawan-kawan punya. Kalau Mami tahu ni, habis abang kena marah. Mami kan tak suka kita pinjam barang orang. Apa, abang boleh beli baru. Abang kan ada duit simpanan. Okey, thank you abang. Dah, jom. Wah, banyaknya makanan. Awak yang masak ke? Saya tak boleh tidur semalam. Tapi Mak Mela tolong juga. Oh. Saya Putri. Aunty masak ni tak pedas. Nak tak? Nak? Alah, tapi Aunty Putri nak roti. Roti pun boleh. Alah-alah Aunty sendukkan ni. Apa kata Saif baca doa makan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma azakalana fi qina azabana. Amin. Amin. Sudahlah Aunty Sari, tak pedas. Tak. Awak nak makan ke? Tak apa, nanti saya dah hantar dia orang pergi sekolah baru saya makan. Makanlah. Nanti sejuk pula. Saya sendukkan Okey. Sambal ni saya buat pedas sikit.
Awak makan pedas kan? Tak apa. Saya buatkan. Ini awak masak seorang-seorang ni bukan dengan Mak Melah. Bangun-bangun Seri dah siap masak dah pun. Morning. Morning. Mami kena try rasa ni. Mami sedap. Makan agak kenyang. Sri. Ni. Orchid. Tadi aku ada rekod video aku masak. Tapi aku tak tahulah kau suka ke tak. Kalau aku suka, kau post lah. Aku bagi kat kau. Aku ikut cara kau. Tak apalah, nantilah. Nah, kau pakai baju ni, lepas tu kita keluar. Tak payahlah. Aku punya baju yang semalam tu pun aku dah basuh. Aku boleh je pakai yang tu. Lagipun baju ni nampak mahal lah, okey? Pakai je lah. Okay, kita nak keluar ni. Tapi kita nak pergi mana? Aku nak buat kau jumpa lawyer. Lawyer? Yelah, untuk kes kau dengan Arman. Tapi Sofian dah tanya Pak Long dia. Kata aku boleh je pergi pejabat agama. Ya, pejabat agama pun kita pergi. Yang jumpa lawyer pun kita pergi juga. Biar laki kau tahu yang kali ni kau serius. Supaya dia tak boleh ganggu kau lagi. Okay? Tapi lawyer mahal loh, okey. Aku mana ada duit. Tak apa, biar aku. Aku yang handle semua ni. Aku tak nak kau hidup dalam ketakutan lagi, okey? Aku nak kau bebas. Dah, sekarang kau pergi siap. Aku pun nak naik atas kau siap juga, okey? Morning, B. Morning, baby. Cantik ni baby pagi ni. Seksi. Ruginya I tak dapat join staycation dengan baby. Saya cakap je, bila saya free. I boleh je bookingkan untuk kita. Tapi, saya tak upaikan sekarang ni. Mungkin lama. Baby, saya nak minta tolong you sikit boleh tak? Ada apa tu? You sayang I kan? Untuk apa ni? Untuk you. Terimalah bunga ni. Bunga maaf daripada I. I takkan bangun kalau you tak terima bunga ni. You record kan? Mana tak kamera? Cakap. Tak nak maafkan I ke? You dah maafkan I lah kan? Lain kali, tanya I dulu. Okey. I minta maaf, okey? You nak keluar dengan Seri ke? Nak bawa dia jumpa lawyer. Jom. Jom. Thank you. Hati-hati, sayang. Mana dia pujuk kau? Kita dah sampai. Dah sampai ke? Oh, tak apa. No worries, tak apa. You take your time. Seri pun pergi toilet tu. I rasa dia nervous kot nak jumpa you. Nanti dah sampai, you terus ke belakang, you akan nampak I. Okay, see you. Okay, bye.
Sudah agak lah dia mesti rekod.